masa yang dinantikan oleh pelajar SPM 2024 akhirnya telah tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurzafa dan saya Dewi Sarah, wartawan PTSN SMK dari Iskandar. Just one more tear to cry, one teardrop from my eye. You better save it for the middle of the night, when things aren't black and white. And the troubadour, remember 20. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hari ini adalah hari yang berdebar ni. And when I'm back in Chicago, I see it. Another version of me. I was in it. I wave goodbye to the end of beginning. Bersama saya sekarang Tuan Haji Muhammad Saifuddin bin Muhammad Said yang merupakan Tuan Pengetua SMK Seri Iskandar. Tuan berpuas hati tak dengan keputusan anak-anak murid SMACSI? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas persoalan yang diberikan. Pertama sekali, keputusan yang keluar pada hari ini adalah keputusan yang tidak dijangkakan, kerana kita mensasarkan asalnya lebih kurang 40 orang untuk pelajar cemerlang, tetapi hasilnya kita dapat mencapai 58 orang pelajar cemerlang 5A ke atas lah. Dan satu keistimewaan yang hadiah yang sangat utama pada hari ini adalah kerana kita mendapat seorang pelajar yang mendapat straight A+. Julung-julung kalinya berlaku di sekolah ini. So ini adalah merupakan rekod pertama. Jadi secara keseluruhannya keputusan keputusan SPM pada hari ini adalah sangat memuaskan saya, kerana ia telah menghasilkan keputusan yang di luar jangka. Terima kasih. Terima kasih Tuan Pengetua sudi meluangkan masa bersama kami. Kini saya bersama dengan salah seorang calon SPM yang mengambil keputusan pada hari ini. Boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum, nama saya Aisyah binti Muhammad Fatizai, pelajar SPM 2024-2025. Sebelum ni saya kelas DLT. Apa subjek yang akak paling bangga dengan keputusan dia and kenapa? Okay. Subjek yang paling bangga saya boleh katakan AdMed lah. Sebab waktu Form 5, AdMed tak pernah A, B plus B, and then waktu jawab SPM hari tu pun susah lah AdMed tu kan. Memang soalan pun agak tricky kan. Lepas tu memang tak expect lah boleh A plus kan macam B ke kan. Alhamdulillah lah dapat A plus. Terima kasih. Kini saya bersama dengan salah seorang calon yang mengambil keputusan SPM hari ini. Boleh perkenalkan diri? Okay. Nama saya Airil. Daripada kelas saya dulu 5DLP, saya ambil aliran sains lah, bahasa Inggeris. Lepas tu saya berjaya dapat 9A lah tadi. Adakah apa-apa nasihat untuk tingkatan 5 tahun ini yang sedang berjuang juga untuk SPM? Okay. Untuk tingkatan 5 tahun ni, never give up. Teruskan je. Even penat mana pun, mana rasa susah ke apa, just focus on improving yourself. Sampailah dapat. Maybe rasa macam tak faham sekarang, rasa macam stuck ke apa kan. Jangan give up, teruskan je. Just buat je sampai faham lah. Sampai faham. Just never give up. Yang penting tu usaha. Lepas tu kalau dah usaha, tak boleh tawakal kepada Allah SWT. Terima kasih. Bersama saya sekarang ibu bapa kepada Hadirah yang merupakan pelajar cemerlang SPM 2024. Puan, boleh tak Puan gambarkan perasaan Puan setelah melihat keputusan anak Puan? Semestinya syukur kehadap Allah kerana inilah hasil selama dia belajar 5 tahun kat sini. Usaha dia, inilah hasilnya. Untuk Akak Hadirah pula, apa nasihat untuk tingkatan 5 tahun ni yang sedang bersedia untuk SPM?
Okey, nasihat saya untuk Tingkatan 5 pada tahun ini adalah dengan adanya majlis rasmi keputusan SPM ni, saya harapkan semoga mereka semua mengambil pengajaran dan juga iktibar lah, terutama sekali kepada pelajar-pelajar yang masih bermain lagi, yang masih tak sedar yang sebenarnya SPM ni semakin dekat. So saya harap semoga apa yang ada sekarang ni akan membakar semangat diorang untuk terus berusaha dan berjaya. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih. Just trust me, you'll be fine. And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me, I wasn't it. I wave goodbye to the end of beginning. Chicago, I feel it. Itulah tadi perkongsian daripada pelajar-pelajar SPM hari ini. Setiap cerita dan perkongsian mempunyai perjuangan yang tersendiri. Semoga keputusan hari ini menjadi permulaan kepada masa depan lebih cemerlang. Kami dari pihak TVPSS Messi ingin mengucapkan tahniah kepada semua pelajar atas usaha dan ketabahan anda. Sekolah Bestari, Guru Gemilang, Sahaja Terbilang, Messi, F4 Iceland.